Apa kamera dah sekarang. Itu pulau. Oi, kasak nu. Lari you. Oh, senangin. Senangin tu kuy. Ah, mak aku dah kata dah. Aku dah kata dah. Sabar. Pi. Mengko ni. Mana. Gasak ni. Shit is on, welcome to my zone. Ini zone mancing aku. Dengarkan lagu ini. Aku Shidai zone, kaki mancing bawah jambatan, kaki mancing dari view kelong, menebing pulau. Semua aku sebat. Shit is on, wow. Apapun aku lipat, ikan kecil besar semua aku sembat. Yang nak makan aku tak bau, yang aku tak makan aku lepas. Hampa tengok, ikan apa aku dapat. Hampa tengok, benda apa aku nampak. Hampa tengok, hobi ini kita yang punya. Jangan tak mancing sebab berbahaya. Lepas healing santai pecah kepala. Yang penting kita sama rasa. Shit is on, oh. Itu perkara biasa, rezeki itu Tuhan punya kuasa. Asalkan mancing bila ada masa. Putus ikan besar buat kita tidur tak lena. Kalau kumpau aku buka berambut 10-20 mata pada muka, janji boleh karau. Ikan apa ni? Tu dia godon. Shit is on, wow. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah sahabat-sahabat aku sekalian. Okey geng. Sekarang pukul 6.30. So sekarang pukul 6.30 dan aku baru sampai di bawah tapak jambatan kedua Pulau Pinang geng. Okey. So hari ni trip kita nak bermalam di bawah tapak jambatan Pulau Pinang ni. Dan hari ni tiang pilihan aku adalah 228. Aku suka main cari tiang-tiang yang tak pernah orang duduk, tiang darat dan tiang-tiang yang mana yang kita rasa tak pernah orang duduk. Lepas tu kita just nak try. So kita try, kita tengoklah. Kalau kata rezeki ada, kalau tak ada kumpau lah. Tu je lah. Biasa hidup normal lah, no? Okay, so hari ni aku tak bersorangan. So kita ada sipu-sipu kita. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Oh, tak Selamat Raya. Tak apa ni, tak salam raya hari geng. Selamat Raya, okey. Okey. Okay, selamat Raya juga Okay. geng. Sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabat Cikgu Syidi. Selamat Raya geng. Jangan lupa geng, like, komen dan subscribe. Di bawah kan, di bawah. Kita ada Shadow English dan kita ada dia Abang Bobby kita kan. Aku punya intro dah kemarin rekam. Selamat Raya, selamat Raya. Selamat Raya. Okey. Okey. Bonito. Okey geng. So kami baru sampai. Memang tapak 228 ni aku rasa jarang orang duduk lah. Sebab apa? Abang tengok bersih gila punya. Aku tak tahu malam ni kami duduk ni berdebu ke berhabuk ke, tak tahulah. Sebab tiang bersih, tak ada orang duduk. Ya, tapi abang tengok barang. Dia Cikgu Nik punya ration. Abang tengok tu. Makan tak risau geng. Makan tak risau. Makan tak risau. Kita ada lemang kan ya? Dah ada lemang. Kita ada rendang, kita ada lemang. Tu dia. Raya sebulan geng. Raya sebulan. Lemang. Kami bawa lemang, kami bawa rendang. Sebab lah ni musim raya lagi. Hari ni raya ke berapa? Raya ke 5 ke 6 ni tu lah. Okay. So dah. So kami nak set up dulu. Sebab lah ni baru pukul 6.30. Ada masa lagi tak nak cari umpan sat sebelum kita nak mengai malam ni. Okay geng. So stay tune. Mana lemang? Dulu lemang 3. Tiga batang lah. Dah lemang 3 batang. Main benda perak. Lemang ni nak buat umpan ni, umpan dia kata umpan jenah hak padu lemang ni. Okey geng, stay tune. Tak kita tengoklah macam mana ada hasil ataupun tak hari ni. Okey, stay tune. Bye. Assalamualaikum. Okay geng, so macam biasa bila mai bermalam selalu bawa kami bawa kolam. Tapi bukan ni depa yang bawa. Sebab kalau mai siang ni jarang sangat orang pakai kolam. Sebab kalau malam sebab kita lama udang pun nak pergi duduk, so kita pakai kolam lah.
Ni kolam kecil, cikgu Nipnya. Kolam baby. So nak bubur udang lah. Jam besar lagi kita cari nak glamour ke. Macam biasa. Abang tengok walaupun tangan dia tu dah luka, tapi dia masih lagi ni. Abang tengok tangan dia kenapa? Tak boleh nak rekod kan. Oh, nampak tangan dia tak boleh Nak merekod. rekod kena mesin. Tak boleh nak ni. Tapi tak apa. Itu tak mematahkan semangat kan. Abang tengok. Oh, dia buat mematahkan semangat. dia buat rumah, lepas tu kena apa? Grinder lagi. Ha? Mesin. Mesin nak tengok makan. Oh, kalau tak kudung dah tangan dah, jari dah. Macam mana? Tak apa. Tapi dia semangat abang tengok dia ambil ayak. Tak ada awalnya yang boleh buat macam ni. Apa? Okay, ada setup dulu. Aku nak try cari umpan. Bila tengok kokok ada. Okey kan? Abang tengok okey. Lepas tu kami kita bawa tokek Apollo. Abang tengok Apollo dah banyak mana. Oh. Berlambak ah. Kalau Bobby punya, apa jangan tanya. Stok dia cukup banyak ah. Tengok. Macam main Mega. Berlambak. So aku pakai size 6. Just nak cari je lah umpan kalau ada. Antara mereka duk Perbetul umpan tu. Cari dulu lah kok-kok dah. Dia dah nak bawa umpan. Sebab malam ni nak mengai, kena ada umpan. Ada umpan agak susah sikit dah. Ladung. Benda ni kena pasang ladung tu. Sebab kalau tak, angin duk tolak. Angin duk tolak, dia simpul je awak. Tu pun angin duk tolak. So kenapa nak kita berat? Kita berat tu tak apa. Bila dah berat bawah, oh lengkap. Satu. Okay, sampah macam biasa, jangan buang kotor. Letak je kita buang kat darat esok. Tahulah ada ke tak ada umpan. Oh, cetek lagi. Tengoklah ada umpan ke tak ada umpan. Cetek kan. Tapi memang kita tahu tiang darat memang cetek. Tapi dah nak try kok. Aku ni suka explore. Oh, ada geng. Ada juga. Ada kasai. Okey, alhamdulillah. Jaya geng dapat umpan kasai. Kasai ni yang tahu kilo senangin lah kita cari. Tak apa, kat ibu situ sekejap dia mati. Ada kasai kadang ada sini. Okey, tengok cari umpan. Dapat lagi. Oh, dah. Ada lagi kasai. Okey, ni umpan kita. Ada kasai. Tak ada bilis kasai pun boleh. Dapat 2 ekor. Oh ya, dah. Yes. Kau tengok cikgu ni boleh kasai tak? Yes. Umpan. Ini yang kita nak geng. Umpan ni geng. Okey. Ikan apa lah? Kasai. Ikan kasar. Yang kami bawa juga udah hidup hari ni, malam ni. So kita nak tahan dulu. Kita tengok lah macam mana. Kalau ikut ayak ini ni, ayak cantik lah. Ayak dia nak bergerak cantik kan. Buat yang 228 tak pernah try, kita try lah ini. Kita tengok macam mana.
Kalau kata ada rezeki, insya-Allah kita kena percaya pada qada dan qadar. Aku gantung sini ya. Oh, dari kasai. Alhamdulillah kasai pun boleh. Tengok apa kamera dah sekarang. Dia tunggu pulau. Oh, gasak. Nu. Lari you. Oh, senangin tu kuy. Ah, mak aku dah kata dah. Sabar. Pi. Mek ni. Mana? Gasak ni. Gasak. Sudah ni. Dia tepi. Okey, oh. Dekat. Dekat. Dia melencang. Ah, ni main pala. Okey. Oh. Weh. Ni. Sangkut tali. Oh. Ah, aku dah kata sangkut tali. Sangkut macam kaki tu. Sangkut macam kaki. Ni. Oh. Weh. Terjam. Sangkut macam kaki tu. Tepi. Weh, ni. Depan. Dak tu, macam kaki. Sangkut dengan macam kaki. Oh, sabar. Sangkut dengan macam kaki. Hati tak tu sangkut macam kaki? Oh, tapi tak boleh. Dia... Sat. Sabar. Oh, terjam. Sat. Macam kaki sangkut dekat ni kan. Tepi. Angkat. Pegang. Sabar. Okey. Oh. Tak boleh ni weh. Tu nampak tu. Sabar. Dak ni, hantarkan belesok punya nampak tu. Angkat slow. Tak masuk. Tak lucu itu aku tahu. Oh, sudah. Jangan angkat tangan. Angkat terus yang Lucu dah. Aku dah hafal dah. Takut banyak dah. Ya, ada suara apa? Aduh. Anda suara weh sebab aku bercakap banyak. Aku dah hafal dah. Aduh. Sebab dia bercakap banyak. Sak. Dia tarik tu. Okey, geng. Nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Weh, yang penting nama hang masuk lagi dia. Punca geng, tak ada rezeki. Punca tak ada rezeki kan. Tak apa, tak ada masalah. Dia ada. Dan kopek kan. Kau kopek tau. Sehu ni tu. Aduh. Ya kalau tarik kasak ni tu senangin lah. Apa? Jangan salah member yang biasa mengai. Mengai ni macam tu lah. Ada hari dia makan. Sebab tadi dia sangkut sikit lah. Tapi sebab dah ni dia cakok, dia lekat dengan apa? Dia lekat dengan Tak boleh masuk dah tu. dah, memang dia takkan masuk sebab hang. Sebab aku mentekir banyak kan. Sebab hang punya sok, aku punya sok sangkut dengan mentekir. Bila hang turun kejam, dia pun turun kejam. Tak apa. Macam mana kita nak buat gedau ni bang? Lagi. Awak lagi. Tak, aku ambil balik. Ayo boleh bang. Okey geng. Kita try lagi. Sebab kalau kejam kasak itu kita tahu lah. Memang dia senangin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mayam sa'i. Okey. Puan dia tak update ni. Ada. Oi. Lama.
Oh cantik. Oh duri. Oh bawah duri. Ayo glamour saya tu elok. Bawa beda anak ni. Bawa buka siap. Ada 5 mata cangkuk bang. Tak. Okey kena yang ni aku nak 10 mata geng. Kita nak balin. Mencari senangin. Lampu tak letak ya. Okey, kita cari senangin. Kita cari senangin ke, glamour ke apa. Yang ni cik mau makan lah. Bak rod ni dia kena bagi berdiri. Ya, tumpang ni punya. Kalau balak kalau hujan lah kan. Okey, tengok. Oh, cerah lah. Balak kita jangan Si lampu. tu kita nak tidur kan. Balak sikit. Dah semen. Oh balak geng. Balak geng. Kalau malak lah ni geng. Woi. Oh jangan ni. Saya tinggal bawa biji ah. Ha? Tinggal bawa biji ah. Biji. Ni biji. Baru bang. Oh, smart dik. Beli baru bang. Aku pedak. Pedam. Yes. Dia ada. Pedak. Okey geng. Dah ada lampu. Kita ada vaksin. Barulah kita boleh tunjuk kat hampa apa yang berlaku di sesi sebelah malam ni. Adrenalin. Oh, sini. Adrenalin. Bawa lampu cerah lagi. Nah. Main dengan kami sorry ya. Yang kami Memang cerah ha. Yang ni tempat kami nak makan nasi, kita nak sembahyang ni. Yang ada ikan makan. Tengok ikan apa. Dah. Ikan apa tak tahu. Oh dia. Duri rupanya. Duri geng, duri. Duri rupanya geng, duri. Tak apalah kita buka sampai balik. Geng, Dah dapat angin, menu malam ni dapat rendang dengan kita lemang. makan lemang tu. Musim raya hari ni. Ayah ni. Musim raya hari ni. Orang daging tak ada lemak. Ha? Daging tak ada lemak. Ni nak cedok dalam ni ke apa ni? Okat Ha? tak. Ni boleh. Cedok sini takut mati. Ha? Cedok masuk sini. Tu ada kedap buah tani ah. Kau buat tadi tu pakai cicah ha. Tu kita makan buah tani. Cicah tu. Kalau kita cicah buat itu lagi takut. Kalau makan kat belakang. Depan dua ni hanya memang silap hidang kali meja. Ha, betul. Ha, ni bawa sell out. Tempoh sedap. Oh, Daging tak ada lemak. Betul ini yang tak ada lampu. Berarti hang nak piak tu. 100% tadi. Cakap banyak kan. Apa kan dah makan Tukar-tukar hari mati. Sedap ni. makan ni. Oh, bismillah. Boleh tiak sangat apa? Boleh tiak pelipur lara cerita raw tu dah. Makan bawa banyak bateri dah. Lagi mau kasak ni. Tadi nak tengok ni. Tarik. Dia kena kan. Tadi mula dia tarik lagi sikit-sikit lepas tu berenggut tu kawan tekan tu. Sekejap kan, okey. Buat makan. Tak tahu aku tukar bang. Ni yang ada ikan makan ni. Kita tengok ikan apa. Oh. Dah. Ui, kasak ni. Ui. Campur. Kata dah. Nak tukar. Baby tukar. Yeah. Kita peroleh kemenangan yang pertama. Yang ni kita nak kan. Ha, wadidaw tadi. Geng, ini kita nak kan. Tengok mandi bang. Dia. Geng. Ini anak pari bang. Ha, Ini wadidaw. nak pari bang. Ni wadidaw. Pari ni geng.
Keduk kata ada, mesti tukar ni lah. Okey, alhamdulillah. Sebab dia ekor dia lain bang. Ekor dia lain. Ekor yang lain noh. Alhamdulillah. Ni anak pari bang. Yang ni ikan yang spesies yang Yang kami cari. kami cari kat waktu malam. Memang tu payah. So ikan ni alhamdulillah. Ikan ni ikan lok kan. Ikan ni bakar sedap weh. Buang besar tu. Ha? Bang besar tu. Main ni pang ni pang. Kepak Jadi tak syok kena kerat. Ha? Buka Ni. Abang bukan. Duk ada punya. Tu. Kerat tu. Kerat ekor ni tu. Oh, atas. Atas. Tak apa, aku pegang. Kerat atas. Penting. Uish. Panu kalau tarik kasar sebab ni umpai ikan. Kuting pun. Okey, boleh. Kita buang. Tu kita alhamdulillah rezeki kami yang pertama selepas lucut senangin. Okey ah. Boleh ah? Boleh. Alhamdulillah, pandau ah. Tak ah. Jadi rambut 10 mata agak geng. mata juga ni. So ikan apa? Ikan patin. Dengan ni. Akhirnya naik juga. Ikan gerut-gerut. Wan. Alhamdulillah. Bawah semua tu. Mau juga geng gerut-gerut. Wow, kan. Ada ni. Cantik lah. Gerut-gerut. Satgi ada saiz kecil mesti ada saiz besar. 5-10 meter kali ni mendahului. Mendahului. Kau ni, kau apa? Baby. Bukan baby. Gerut kau. Memang gerut tu kan? Gerut ni. Aku dah satu warna hitam apa? Dekat batu tu. Kaci ya. Gerut. Ambil tak? Belah. Masuk dalam Kami kita punya kandang. Kandang ni tu belah. So, alhamdulillah. Strike malam-malam. Tukar duk kan tu lah. Dan juga biasalah geng. Peneman setia makan mentaki atas tu. Puri. Tu dalam. Dalam telondeh tu lah. Blok londeh blok geng. Wah. Ya, tumpang lampu ni. Tak buka lampu pun. Je. Wih. Belum. Tak tahu. Tanpa yang hak. Ada ni tukar. Tukar bawah. Alhamdulillah. Tu yang tarik kasar. Okey, kita boleh tukar yang kedua. Oleh kemenangan yang kedua. Nanti bawa tarik tu ladung ikut. Tak. Tak apa, tukar pun tak apa. Ini yang kita nak cari. Malam-malam ni lain tukar. Itu dia. Ni 5 mata bawa tak galut. Dia buka. Jadi Alhamdulillah. ini yang kita nak cari geng. Tukar geng. Okey sebab kami cari dah geng. Tak ada geng lagi. Dia ada geng. Dapat geng. Okey, letak lah.